Okey, jom hari ni saya nak ambil sayur sabi ni sikit, nak masak tengah hari ni. Tengok sayur sabi saya ni, saya tak tanam. Ini yang saya potong daripada pangkal tu, saya biarkan. Ini saya biarkan tua untuk jadikan biji benih. Ini pula dia dah start jadi biji macam ni, tapi belum cukup tua untuk kita tuai ambil biji dia. Dia mesti kuning dulu baru kita boleh ambil. Ingat, saya potong dia punya pangkal, potong dia punya pucuk, tinggalkan pangkal. Okey, pangkal tu nanti dia keluarkan anak yang baru, keluarkan pucuk-pucuk yang baru. Tengok macam ni, ada banyak lagi anak-anak kecil kat bawah tu. Jadi saya biarkan. Pangkal asal dia memang satu je. Lepas tu dia akan bercabang dan tumbuh jadi 4-5 cabang macam tu, jadi banyak lagi. Jadi memudahkan dan kita tak perlu tanam banyak kali. Tengok, saya potong macam ni. Ini anak yang baru. Ini yang saya baru potong. Lepas tu dekat bawah dia, ini yang asal dia. Dia satu batang dia, tapi bila dia tumbuh balik tu dia akan bercabang jadi 2-3 pangkal. Ini je hasil kita hari ni untuk saya masak.